Assalamualaikum. Hari ni ada kisah tangkap ayam hutan. Rupa-rupanya ayam hutan tersebut tu ada penunggu dia. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Zul yang berasal daripada Perlis. Kejadian ni berlaku pada tahun 2005. Tapi kisah ni bukanlah pasal diri si Abang Zul. Malahan cerita ni pasal diri adik dia. Setiap perkongsian ada mistiknya. Adik Abang Zul dikenali sebagai Usup. Usup ni semenjak daripada darjah 4, dia ni minat tangkap ikan, tangkap burung dan juga tangkap ayam hutan. Selalunya Usup ni kalau dia bawa balik ikan dan juga ayam hutan, itu adalah lauk untuk satu keluarga. Kalau burung pula, Usup ni takkan bawa balik sebab dia tak minat nak belah burung. Tangkap burung tu dia minat lah. Tapi kalau hasil tangkapan burung tu, kawan-kawan kepada si Usup ni lah yang akan ambil. Nak jadikan cerita, pada tahun 2005, masa tu Usup ni di tingkatan 1. Lepas balik daripada sekolah, Usup ni dia pergi mandi dulu, lepas tu makan. Masa duk tengah makan tu, kawan kepada si Usup iaitu si Naim panggil lah si Usup. Lalu Usup ni pun keluar lah sampai ke beranda rumah. Usup bagi tahu dekat Naim, hang tunggu Ustaz, aku nak makan dulu. Jadi yang si Usup ni pun masuklah ke rumah semula, sambung makan. Lepas dah selesai habis makan dan sebagainya, barulah Usup ni dan juga Naim keluarlah melakukan aktiviti depa. Usup keluar daripada tengah hari, nak dekat sebelum maghrib barulah si Usup ni balik. Kebetulan masa Usup balik ni, Abang Zul ada di beranda depan rumah. Daripada jarak 20 meter, yang si Abang Zul nampak di tangan Usup ni ada seekor ayam. Tapi bila si Abang Zul amati, dia perhati dengan betul-betul, ayam tu nampak macam pelik. Pelik tu dekat bahagian mana? Bahagian bulu ekor dia. Warna bulu ekor ayam tersebut tu warna keemas-emasan. Pada mulanya, Abang Zul ni fikir, wah, adik aku ni dapat ayam yang unik ni. Dan Usup ni pula, masa tu dia nak pergi ke belakang rumah. Sebab apa? Di belakang rumah tu ada satu reban ayam. Cuma di dalam reban ayam tu dah tak ada ayam lah. Setiap kali kalau Usup ni bawa balik ayam hutan ke, dia akan bubuh di reban tersebut tu lah, di belakang rumah. Bila tiba di tengah waktu malam, Usup ni mengigau. Sedangkan sebelum ni Usup tak pernah pun mengigau. Cara Usup mengigau ni, dia seolah-olah macam halau sesuatu. Dia mengigau ni, dia akan kata, pergilah, jangan ganggu aku. Memandangkan Abang Zul dan juga si Usup ni tidur di dalam satu bilik, orang yang pertama paling rasa terganggu sekali iaitu si Abang Zul. Di malam kedua pun sama juga, Usup ni mengigau. Abang Zul ni pergilah dekat si Usup ni, gerak si Usup. Sup, bangun. Okey, gedak ni. Masa Usup terjaga tu, yang si Usup ni masih duk mamai lagi. Dia tak jawab apa pertanyaan si Abang Zul. Lalu dia pun sambung tidur. Abang Zul ni pun sambung tidur. Lepas tu pula keesokan hari, yang si Usup ni demam panas. Dia demam panas ni waktu pagi. Masa hari tu tak pergi sekolah lah. Bila tiba di waktu malam, tengah-tengah malam ni, Abang Zul tengah elok je dibuat mimpi, tiba-tiba si Usup ni menjerit. Jadi dekat sini Abang Zul ni pun jadi terkejut lah. Abang Zul tanya dekat si Usup, awaknya adik? Tapi masa tu si Usup ni muka dia dalam keadaan ketakutan. Sampai mak dan juga ayah, adalah adik-beradik perempuan yang lain masuk ke dalam bilik si Abang Zul. Mak ni pun tanyalah dekat si Usup, Usup, kenapanya Usup? Yang hang duk menjerit tengah-tengah malam ni. Usup ni dia dah, bang. Dekat ujung katil tu, ada kemunculan satu makhluk. Dia tinggi-tinggi hampir nak sampai ke bumbung rumah. Mata dia merah, ada 2 batang gigi taring. Kulit makhluk tersebut tu, dia ni hitam legam berkilat. Masa kemunculan makhluk tersebut tu, dia pandang saja si Usup ni. Dan Usup ni dia ada bagi tahu lagi bahawasanya makhluk tersebut tu sebelum ni dia dah pernah datang di dalam mimpi si Usup. Makhluk tu dia minta pulangkan balik hak dia. Dekat sini barulah yang si Abang Zul faham. Sebelum 2 malam berturut-turut yang si Usup ni mengigau berpunca daripada mimpi tersebut. Lepas tu ayah ni bagi tahulah dekat si Usup,
Dah lah Usuk, rehat dulu Usuk. Rehat dulu. Ayah rasa hang duk tengah mamai ni. Dah hang tidur. Jadi macam mak dan juga ayah ni masuklah ke bilik depa. Adik-beradik hak perempuan ni pun masuklah ke bilik depa. Abang Zul dan juga si Usuk ni pun tidurlah semula. Di malam keempat pun berlaku lagi yang si Usuk ni menjerit-jerit. Dan kali ni pula ayah saja masuk ke dalam bilik si Abang Zul. Bila ayah tanya, yang si Usuk ni pun jawablah. Dia kata nampak makhluk yang tinggi tu lah. Jadi ayah ni pun keluarlah daripada bilik. Dia pergilah duduk di ruang tamu. Sebab di ruang tamu tu ada sofa. Yang si Abang Zul pun sama juga, duduk di sofa ruang tamu. Pasal apa? Dia pun dah terjaga. Lepas tu nak tidur semula tak boleh. Dia duduklah di sebelah ayah dia. Ayah dia ni buka mulut bagi tahu dekat si Abang Zul. Ayah rasa adik hang ni mesti ada bawa balik sesuatu ni. Dan sejujurnya ayah kepada si Abang Zul ni tak ada pun ilmu-ilmu boleh berubat orang ke apa dia tak ada. Tapi dia ni lebih berdasarkan daripada pengalaman. Bila Abang Zul dengar bawa balik sesuatu, yang si Abang Zul ni mulalah teringat bahawasanya yang si Usuk ni ada bawa balik seekor ayam yang bulu ekor dia tu berwarna emas. Jadi Abang Zul ni pun bagi tahulah dekat si ayah. Ni ayah, cik rasa cik tahulah penyebab dia ayah. Ayah ni pun tanyalah dekat si Abang Zul. Hang tahu punca macam mana tu? Cuba hang cerita. Jadi Abang Zul ni pun dia bagi tahulah dekat ayah. Hari tu yang si Usuk ni ada bawa balik seekor ayam. Bulu ekor ayam tersebut tu berwarna keemas-emasan. Ayah ni tanya lagi dekat si Abang Zul. Hang tahu tak hari tu Usuk tu dia letak ayam tersebut dekat mana? Kata si Abang Zul, lah dia ada bubuh dekat belakang rumah tu lah. Dekat reban belakang rumah tu. Ayah ni pula ajak si Abang Zul pergi dekat belakang rumah. Bila mereka berdua ni sampai di belakang rumah, nak tengoklah dalam reban tersebut tu ada apa. Okey, di belakang rumah si Abang Zul ni tak pernah ada lampu langsung. Yang menghairankan ayah dan juga si Abang Zul ni, di dalam reban tersebut tu ada mengeluarkan satu cahaya kilau-kilauan. Tapi kilauan dia tu tak ada lah sampai terang menderang sangat. Cuma boleh nampak lah dalam reban tersebut tu ada kilau-kilauan. Lepas tu ayah ni ajaklah masuk ke rumah semula. Bila dah masuk ke dalam rumah, ayah ni tanya balik dekat si Abang Zul. Hang tahu tak Usuk ni hari tu dia keluar dengan siapa? Kata si Abang Zul, cik tahu ayah, hari tu dia keluar dengan si Naim. Kata si ayah macam ni, sat lagi pagi hang pergi bawa si Naim tu sampai ke depan rumah kita ni. Bila tiba di waktu pagi, masa tu betul-betul pagi pukul 8. Ayah ni kejutlah si Abang Zul. Lalu si Abang Zul ni pun bangun. Dan ayah ni bagi tahu dekat Abang Zul, lah ni hang pergi rumah si Naim. Hang panggil Naim tu mai ke rumah kita ni. Abang Zul ni pun dia start motor pergilah rumah si Naim. Bila sampai di rumah Naim tu, kebetulan Naim ni dia ada pula di halaman rumah, duk tengah main burung. Jadi Abang Zul ni pun panggil lah si Naim ni. Naim, hang ikut aku sat, kita pergi rumah aku. Yang si Naim ni pun dia naiklah duduk di belakang motor. Mereka berdua ni pun bertolak lah sampai ke rumah si Abang Zul. Bila sampai di depan rumah Abang Zul ni, ayah tanyalah baik-baik dekat si Naim. Ni Naim, pakcik nak tanya sikit lah. Hang tahu kan dekat mana yang hampa pergi tangkap ayam hari tu? Naim ni dia angguk sambil dia bagi tahu lagi tempat tu dekat mana. Jauh tak jauh lah daripada kampung depa ni. Nak pergi ke tempat yang kali terakhir depa tangkap ayam hari tu tu, lebih kurang nak kena selang 3 kampung. Lepas tu ayah ni dia pergi dekat belakang rumah, ambil ayam tersebut tu, bubuhlah di dalam satu bakul rotan. Dan lepas tu pula ayah ni bagilah dekat si Naim. Naim, hang pegang ayam ni ha. Lah ni kita pergi tempat yang mana kali terakhir hampa pergi hari tu. Kita pergi sana naik kereta. Ayah ni pun dia pergilah hidupkan kereta. Abang Zul pun masuk dalam kereta tu, termasuklah si Naim. Lalu mereka pun bergerak lah. Masa dalam perjalanan tu, Naim ni dia tanya dekat ayah kepada si Abang Zul. Ni pakcik, awaknya nak kena hantar semula ayam ni pakcik. Ayah kepada si Abang Zul ni cakap dekat si Naim. Lah ni macam ni Naim. Lah ni hang cuba perhati betul-betul apa yang pelik dekat ayam ni. Dan Naim ni bagi tahu dekat ayah kepada si Abang Zul. Yang apa saya nampak pakcik, ekor dia ni lah berwarna keemas-emasan.
Ayah ni pun bagi tahu lagi dekat si Naim. Ni Naim, hang tahu tak? Usuk tu dia demam panas ni punca ayam ni lah. Naim tanya lagi dekat ayah kepada si Abang Zul. Apa kena mengena ayam ni dengan si usuk pakcik? Ayah ni dia kata lagi dekat si Naim, kalau hang nak tahu, ayam yang hampa bawa balik ni, ayam ni ada penunggu dia. Dekat sini, muka si Naim berubah. Sampai tertelan jugalah ayat liok. Masa dalam perjalanan tu, yang si Naim ni lah yang jadi tukang tunjuk arah. Bila mereka dah sampai di satu jalan bersebelahan dengan kawasan hutan, lalu ayah ni pun parkinglah kereta di bahu jalan. Lepas tu masing-masing ni keluarlah daripada kereta. Masa mereka nak masuk ke dalam hutan tu, ayah dan juga si Abang Zul ni ikutlah belakang si Naim. Lebih kurang setengah jam jugalah masuk ke dalam hutan tu saja. Bila dah sampai, yang si Naim ni lah kata dekat si Abang Zul dan juga si ayah, pakcik dekat sini lah yang saya dengan si usuk tangkap orang tu. Lepas tu ayah ni dia minta lah ayam tersebut tu dekat Naim. Naim ni pun serah lah ayam tersebut tu dekat ayah. Ayah ni dah bagi tahu dah dekat si Abang Zul dan juga si Naim. Nanti masa kita nak keluar, jangan siapa-siapa pergi pandang ke arah belakang. Kalau ada salah seorang daripada kita duk pandang juga ke arah belakang, takut kita tak jumpa jalan keluar. Abang Zul dan juga Naim ni akulah apa kata si ayah. Ayah ni bawa keluarlah ayam tersebut tu daripada raga rotan, letaklah di tanah ayam tersebut tu. Lepas ayah ni dah letak ayam tersebut tu, ayah ni dia buat syarat. Milik hang ni aku dah pulangkan. Jangan duk kacau lagi anak aku. Walaupun di depan mereka tu tak ada siapa-siapa, ayah dia buat syarat macam tu lah. Lepas habis je ayah ni dah buat syarat dan sebagainya, ayah ni pun ajaklah si Abang Zul dan juga si Naim keluar daripada hutan tersebut tu. Bila sampai saja dekat kereta, dan mereka ni pun baliklah ke kampung mereka semula. Tapi sebelum nak hantar si Naim ni balik ke rumah dia, ayah ni ajaklah si Naim makan dekat warung di dalam kampung mereka. Sambil makan sambil minum tu, ayah ni adalah beritahu dekat si Abang Zul dan juga si Naim. Nasib baiklah kita tak buat ayam tu jadi lauk. Kalau dok tu tak tahulah apa lagi nak terjadi dekat si usuk ni. Lepas dah habis makan dan sebagainya, ayah ni pun pergilah hantar si Naim ni sampai di depan rumah dia. Lepas dah hantar Naim, ayah dan juga si Abang Zul ni pun baliklah ke rumah mereka. Demam panas si usuk ni dah makin mereda setelah mereka ni pergi hantar balik ayam tersebut tu. Dan usuk ni setelah itu juga dia dah tak ada lagi lah. Nak mengigau ke, nak menjerit di tengah malam ke, dah tak ada lagi dah. Tapi setelah kejadian tu, ayah ni ada pesan dekat si usuk. Usuk, lain kali kalau hang nak tangkap ayam ke, tangkap ikan ke, tangkap burung ke, kalau hang rasa nampak pelik sangat, jangan duk ambil. Itulah pesan daripada ayah. Okey, sebelum aku akhiri video ni, aku tahu law ni dan di saat ini ramailah orang yang sedang memandu kereta nak balik ke kampung halaman masing-masing. Berhati-hati ketika memandu kenderaan. Dan aku doakan untuk hampa semua selamat pergi, selamat sampai, insya-Allah. Okey, sampai di sini saja. Insya-Allah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.